Pernah tak hujan turun tiba-tiba masa cuaca tengah panas? Itu bukan sihir, tapi mungkin cloud seeding. Kalau pawang Rara boleh hentikan hujan, kita ada sains untuk kasih hujan. Cloud seeding ni bukannya benda baru pun. Malaysia dah buat sejak 1970-an lagi. Bila empangan kering ataupun musim jerebu. Macam mana proses cloud seeding ni? First, kita kena cari awan yang berpotensi. Tak semua awan boleh diperah macam sponge. Awan pun ada macam-macam jenis tau. Ada awan cumulus, stratus, cirrus dan juga cumulonimbus. Dan yang paling sesuai macam awan cumulus, alah awan besar yang fluffy tu. Bila dah jumpa awan yang sesuai di mana awan tu dah pun ada sedikit kelembapan, barulah boleh mulakan proses seeding ni. Antara bahan yang digunakan macam silver iodide atau garam. Ya, garam yang korang guna dalam masakan tu. Lepas tu pesawat tentera pun naik dan tabur bahan-bahan tadi. Apa yang terjadi adalah bahan-bahan ni akan buat wap-wap air yang ada dalam awan tu melekat dan jadi titisan air hujan. Dan biasanya hujan akan turun untuk 15 ke 30 minit je. Tak lama, tapi cukuplah nak basahkan bumi dan redakan jerebu. Selain gunakan pesawat, boleh juga kita gunakan roket ataupun drone. Lagi jimat kos dan tenaga. So next time kalau korang nampak hujan lebat tengah-tengah panas terik, jangan pelik pula.